Kita ada buat sampai 3 bulan bang. Tapi kalau awak nak yang period time dia tu lama, kita ada buat sampai 2 tahun. Tapi guna SP lah. Bukan dengan saya. Kalau dengan saya sampai 3 bulan je. Untuk first payment, korang kena bayar separuh daripada harga barang. Maknanya kalau harga barang tu 1000, korang kena bayar 500 dulu. Lepas tu method-method lain pun kita ada lah. Contoh kita macam ada credit card, kita ada GrabPay, semualah. Kecuali Atome, tak ada. Kalau 3 bulan sama je bang harga dia. Kalau awak bayar barang tu harga 1000, awak bayar 1000 saja. Kita tak ada tambah-tambah sikit ke. Itu saja, jangan risau. Lepas tu terpulang awak nak bayar berapa tau. Just first payment separuh saja daripada harga. Bulan kedua awak nak bayar RM40 pun boleh. Asalkan dalam time tu cukup 90 hari, settle semua.